What's up brother sister, gua ketemu channel Syamil Siti Bawah ya. Okay, so hari ni adalah hari yang agak penting juga. Sebab hari ni adalah hari yang mana aku sekali lagi akan berkolaborasi. Syafi akan berkolaborasi dengan satu branding ni. So sekarang ni kita kat depan rumah Sofi. Call time pukul 3. Kita dah terlambat sangat ni. Kita memang dah terlambat sangat dah, punca pada aku. Okay, tapi tak apa, kita ambil Sofi and then kita akan cepat laju. Tapi first thing first, mesti dia akan menyirap tengok aku. Sebab aku tak siap apa lagi. Sebab tema dia putih, kemeja putih semua. Tapi aku pakai jersey Selangor Giant pula putih. So pandai lah kalau Sofi nak marah aku ke apa. Kita tengok reaction dia macam mana. So sekarang ni terus je dia suruh rampai tu. Let's go. So kalau korang boleh tengok kat situ, dia dah siap dah Mat. Dia dah siap, confirm dia mengamuk punya aku. Confirm. Kita tengok reaction dia, okay? Jauh lah kau ni kaki. Penat lah. Cepat. Lambat lah ni. Kau kat apa tu? Aku buat sini je, konten sini je. Okay? Okay tak? Senang ni konten kau, tak makan modal ni konten kau. Outfit aku okay tak? Tak. Apa benda tu pakai JC? Ni JC bola hari tu. Biasalah. Tak, sekarang ni kita dah terlambat dah ni. Engkau lah. Aku Engkau yang make up macam tak kau make up. Bapak lama. Aku sedut ku apa ni? Apa dia? Bermain. Selalunya buruk tu berlawanan dengan kata cantik. Buruk. Cantik. Buruk. Cantik model ya ke? Ya Allah, macam mana lah kau ada muka secantik ini. Tak, ni perfume mana ni? Tak pernah bau pun. Perfume yang ke oh. Wait a minute. Tak pernah bau pun. Perfume yang ke Another one. Perfume yang ke Perfume Risma Rizaini tu. Ada orang belanja saya. Jantan mana orangnya kau? Ada seorang lelaki gentleman yang handsome tu, dia belanja aku. Tapi sekarang kita dah memang terlambat dah. Kau Memang terlambat. Tapi kau orang relax. tu minta tolak payment kau, betul tak? Dia Salah. lah. Tolak payment lah. Kaya sama, miskin sama. Miskin seorang-seorang ni. Faham? Macam ni kan? It's okay. It's okay. Miskin seorang-seorang lah. Yelah. So kita dah sampai dah untuk job kita yang dihandle oleh Akak yang cantik ni. Akak, sorry tak Akak, lambat. Sofi lambat tadi make up. Oh, Sofi attitude tak jaga. Kalau nak tolak gaji dia, tolak je Kak Kak, saya jangan Kak, saya okey tadi. Saya dah duduk depan rumah ni lama dah. Kak risau saya ke? Lasting lah macam ni. Ni office ke? Rupanya. Balik muka dia. Balik muka dia. Kau je record. Muka kau je record. Penat aku ni. So sekarang ni kita akan masuk ke dalam. So macam biasalah. Artis mesti kena masuk dalam macam tu. Okay, let's go. Orang lancar tu. Rasanya kepala ni macam letuk macam ni sama boleh? Boleh macam ni. Macam tu. Macam dia macam ni. Senyum, pasal letak. Tutup mata. Betul kat sebelah. Sebelah tengok. Tak, dia tiga pegang. Ha? Okay. Stand by Senyum dia macam ni. Lepas tu? Lepas tu kat mata sebelah. Yes. Tiga tu je. Okay. Starting first. Pegang dulu. Mula. Lepas tu letak, tutup mata. Tutup mata. Okay, lepas tu mata sebelah. Okay. Lepas tu kat mata sebelah. Kat mata sebelah. Macam yang cacat Korea tu. Okay, kau ada. Aku ada. Salah. Tak letuk. Kau ni apa masalah leher kau ni? Masalah leher. Oh, dah kuat. Let's go. Dah lah. Okay. Ustaz.
sama. Sophia jangan buka audio. Selfie dia sampai 3 video selfie. Ni eh. Okey. So macam mana kita? Untuk Perform. Yes saja. Dia nak lighting. Ui, steady. Okay, so kita orang akan pergi ke next content yang akan kita buat bersama lagi. Okey. Supaya kita akan naik ke Buffet Paradise yang bersama-sama. Okay? Buffet Paradise ni kalau dah naik tak ingat kita memang. Okay, so kita tunggu untuk next content. Ramai sebenarnya. Okay, jadi yang kedua dalam menu bawaan mana satu yang saya pilih untuk kesayangan pakai dan kerana. Dari menu bawaan. Tak poin yang pertama. So kita set up. Okey, tak payah compare. Sebab Sophie dah buat. So kami dia describe. Buka satu, okey sebut nama. Okey, bau ni dia fresh ke apa. Okey, so details senang cerita. Kena ambil part kau, ambil part. Kena ambil point mana? Kau awal lah. Kau sebut. Okay, So jadi korang jangan lupa join live kita orang. Korang jangan lupa register live event. Live event lupa dalam nanti. Itu je? Jangan lupa register live event sekarang. Jangan lupa Register live event sekarang. Sebab slot terhad cakap macam tu. Slot terhad. Cakap sekarang. Cakap sekarang. Tak boleh macam tu. Lambat je kan? Berebut dah sekarang. Orang berebut dah nak tarik apa, rambut ke apa ke. Nak cakar ke apa kan. Alamak. Save the date untuk wedding kami. Register live event sekarang sebab slot terhad. So korang jangan lupa save the date 16 hari bulan pada pukul 9 malam. Sophie dengan Syami akan ada dalam live Perfume Paradise. Kita akan menjual untuk Majesty Edition punya. Okey, korang jangan lupa register live event sekarang sebab stok terhad tau, stok terhad. Betul. HQ ni, HQ Kerikut. Okey, kerikut mampu. Keluar sikit, kita orang tak dapat ini. Betul. Semua habis. Kalau nak bawa ketiak kita orang, belilah Perfume Paradise yang untuk Majesty Edition kali ni. Okey. Dia memang urgent pun tak masuk Orang sekarang ni kita orang dah start live ni. Dah start live. Ya, kau nak saya beli. Kita bagi ni energy. Biasa bukan corporate. Okay, rolling action. Yesterday. Korang kena join lah kita orang nanti pukul 9 malam. Apa ni nanti sekarang ni tengah sekarang ni. Sekarang ni Sekarang? tengah ada lah ni. Wow. Lepas masuk tolonglah kita orang terdesak ni. Kita tolonglah kita tengah menjual ni. Syafi ni tengah menjual. Ya. Kita dah sekarang pukul Kita 9 orang malam ni. ada. Kena formal apa? One. Sekejap. Okay, sini timbul. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, duduk pada Yang main pun. Duduk pada kat V. Okay, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Okay. Deru angin bertiupan belagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku lagukan rasaku. Ku jaga
So it's a wrap untuk Nak cakap bising untuk promote launching live pada 16 hari bulan nanti. So terima kasih semua abang-abang semua yang terima saya seadanya. Minta maaf kalau terima kau terpaksa. Janganlah kau. Terima kasih mas. Nanti jangan lupa lah jemput kita. Keduri yang tu. Open house. Tahun ni kenapa? Apa? Majlis? Majlis. Wih, Pipi nak sponsor. Pipi Paradise nak sponsor. Sini tak? Apa nak sponsor? Tak apa, kalau dah Lova ada. Sini ada. Okay. So, terima kasih semua. Kita jumpa dalam bulan. Bye. Thank you so much. 1 hour later. Wih, gelap. Tak. Sekarang ni mana muka aku tu? Gelap sangat. Ada tu. Yang bagi nampak. Jadi diorang nampak sangat macam kita ni main-main mata. So kalau macam ni tak ada lah nampak sangat. Ni nampak? Apa benda ni? Apa yang keluar kan? Bos, thank you bos. Asal air satu? Okay. Terima kasih tu. Bahagialah aku minum dulu. Minum? Mana tadi kau kat sini? Minumlah. Minumlah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kau minum tadi tak baca Siapa kan? cakap? Siapa cakap aku tak baca? Aku baca dalam hati tadi. Engkau. Okay, so kita dah habis dah tadi untuk kita punya shooting sikit. So sekarang ni nak makan sikit kan, nak makan sikit, buat tambah konten sikit, buat panjang konten sikit. And at the same time aku nak bagi Sophie rasa kita orang dah lama sangat mengidam Pretty Hot Chicken ni. Mengidam benda kau pergi. Aku tak pernah pergi lagi sini. Yalah, sepatutlah aku cakap aku nak bagi kau rasa. Kau pergi dengan siapa? Asal kau nak kisah? Aku tanya je. Asal kau nak kisah? Aku tanya je. Mana mic tu? Syami pergi dengan siapa? Itu je. Tak ada benda lah. Aku nak berterima kasih sangat dengan kau sebab disebabkan kau aku ada kat job-job luar. Maksudnya brand-brand yang ternama kat luar. Before ni maybe orang tak nampak sangat kewujudan aku kan. Aku nampak lama dah kewujudan kau. Tengok masuk AI. Tengok bilik kau. Sebab aku nampak kewujudan kau tu daripada awal sampai sudah aku pilih kau. Tak tahu lah. Ami. Kotor lah. Tisu. Ambil tisu. Kotor lah. Tapi kami korang kan memang rezeki lah. Bagi aku rezeki sangat. Pilihan aku tak sia-sia lah aku pilih Syami. Dia temen dekat Syami ni. Terima kasih Mama Rina lahirkan anak yang sangat gentleman, handsome. Tak ikhlas ya. Okay kan? Kita nak makan dulu. Jadi kita tengok lah Sedap tu. benda-benda lain. So okay, so kita orang tadi dah habis makan semua. So sebelum balik ni Sophie mengada nak tak gambar ke apa dulu. Kata kamera aku dah tonton tapi tak ada gambar aku dalam muka kamera kau tu. Yelah, kamera ni penuh muka kau je. Okay, tak apalah, aku pun tangkap lah. Okay? Tangkap yang ikhlas sikit. Tangkap iklan lah. Cantik weh. Aku cantik. Aku memang cantik. Temukan dua nama jadi satu cerita indah, kita panggil dia Syafi. Bukan macam drama tapi rasa dia nyata. Senyuman bertukar, dunia pun berubah. So Syafi, satu nama dua hati, gabung mimpi jadi reality. Langkah berbeza tapi rentak sama, macam lagu yang saling melengkapi irama. Syafi, oh Syafi.
tenang menang. Tapi bila bersama, dunia jadi harmoni. Macam puzzle yang hilang, kini jumpa bahagian diri. Bukan kisah sempurna, tapi cukup luar biasa. Setiap bersatu buat cerita lebih. Okay gang, so it's a wrap for today. Kita dah habis dah shoot. And then kita dah habis makan, kita dah habis dah melayan Renah hari ni. So, Aku pula, kau yang nak makan kat sini. yalah, Renah engkau aku layan kan? Aku makan sini pun aku belanja sebab tadi kau cakap konten aku tak ada modal. Ini modal lah ni. Modal RM36. Okey Alah, lah. RM36.80 tu agak Okey lah, okey lah. Okay. RM36.80. Alright, so aku harap korang boleh terima dengan konten tak seberapa ni. And then insyaAllah kita akan cuba buat konten lagi best-best. Lepas ni korang boleh komen kat bawah konten apa yang korang nak. Betul. Semoga kita cuba di next konten. Minta maaf kalau sepanjang konten dah terasa bahasa ataupun tersinggung hati perasaan mana-mana pihak. Harap dapat dimaafkan. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri korang untuk terus melakukan baba yang siap. Kalau ada isteri pasti ada Sorry. Come on guys.